Hai semua, hari ini kita nak kupas hadis ke-24 tentang betapa luasnya kasih sayang Allah. Pernah tak anda terfikir, lepas macam-macam silap kita buat, pintu taubat masih terbuka ke? Jawapannya, ya. Allah itu sifatnya maha penyayang, maha adil dan sentiasa ampunkan hambanya. Satu perkara kita kena pegang, Allah takkan pernah menzalimi kita walau sikit pun. Fitrah manusia kan, kita memang selalu buat silap, sama ada sengaja atau tak sedar. Tapi jangan risau, pintu keampunan sentiasa terbuka luas untuk mereka yang ikhlas bertaubat. Cuma perlukan dua perkara, mohon ampun dengan ikhlas dan betul-betul usaha perbaiki diri. Lepas tu, serahkan segalanya pada Allah, bergantung harap bulat-bulat hanya pada Dia. Jadi, bila rasa sedih atau ada masalah berat, terus angkat tangan berdoa minta tolong padanya. Keadilan Allah sangat sempurna. Buat baik dapat pahala besar, tapi buat jahat cuma dibalas setimpal. Okey, jom kita tengok macam mana nak praktikkan benda ni dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, bila murid berani minta maaf, itu tanda dia ada sifat rendah diri yang tinggi. Benda simple macam tolong mak ayah kat rumah pun, ganjaran pahala dia sangatlah besar. Malah berdoa sebelum belajar pun dah tunjuk betapa kita sangat perlukan rahmat Allah. Secara ringkasnya, Allah Maha Adil, rajin bertaubat, bergantung pada Dia, buat baik dan jauhi kezaliman. Kesimpulannya, kita kena sentiasa yakin 100% dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Biasa teruk mana pun masa lalu kita, Allah sentiasa bagi peluang untuk jadi lebih baik. Jadi persoalannya sekarang, apa langkah pertama yang anda nak buat untuk berubah hari ini?